Assalamualaikum kawan-kawan. So, yang mana satu kita nak pilih ni? Kat depan saya ada Plasma Pink, sini ada Candy Tangerine, dan sini ada 3D Rose Pink. Tapi hari ni aku ingat macam nak review sikit lah color 3D Rose Pink ni daripada katalog Moto Colours. Memang dia punya color tu 3D tu dia naik lah, kan? Nampak tak? Nampak dia punya rainbow tu. Sebiji-sebiji kita boleh nampak. Yang ni baru satu cover tau. Just imagine color macam ni duduk dekat motor. Contoh motor hamba lah, NVX ke, Y16, Y Super. Memang lawa. Mana ada orang buat lagi color ni? Tak ada lagi tau efek macam ni. Jadi guys, color 3D Rose Pink ni, kalau Rose Pink kita biasa tengok dekat kereta mewah, kereta apa, macam Lexus, tu Rose Pink ni memang mahal. Tapi yang ni kita tambah lagi special effect, dia nampak macam 3D rainbow. Okay guys, macam mana nak dapatkan color macam ni? Very simple saja. Terus pergi dapatkan kita punya aerosol spray di mana-mana cawangan Moto Colours berhampiran hampa lah. Sekiranya dekat kawasan hampa belum ada lagi dealer, terus komen di bawah kat mana lokasi hampa yang belum ada dealer. Kami tim Moto Colours akan terus ke kawasan tu, akan dapatkan satu dealer dan mudahkan hampa dapatkan kita punya aerosol spray dari Moto Colours series. Alright guys, jumpa di next video. Ciao.